Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan beberapa cerita untuk kita jadikan iktibar pengajaran dan hiburan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala, dan semoga kita semua dijauhi daripada sihir dan hasad dengki. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan beberapa pengalaman untuk kita jadikan iktibar pengajaran dan hiburan. Abang mulakan dengan auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Cerita kali ini disampaikan oleh Abang Rudi. Cerita ni adalah berkenaan arwah atuk dia yang dia tak pernah jumpa, tapi cerita ni disampaikan oleh neneknya kepada maknya dan juga akhirnya kepada Abang Rudi sendiri. Ini adalah kisah seorang lelaki yang mana perjalanannya diganggu sewaktu dia nak mengubatkan kawan dia yang sakit. Okey. Atuk kepada Abang Rudi ni, kita dengan nama, orang panggilnya dengan nama Tok Ali. Tok Ali ni dulu dia pernah belajar silat dengan belajar perubatan-perubatan tradisional termasuk ruqyah ni dengan seorang orang alim lah dekat kawasan tu. Okey, sebelum Abang lanjut, dia minta untuk tempatnya jangan diberitahu. Itu saja. Kita ambil iktibar je lah ceritanya ya. Okey. Jadi dia ni, Tok Ali ni dulu masa muda dia pernah belajar tentang silat dan juga perubatan dengan seorang tok kiai lah, orang alim macam tu. Dan dia ada beberapa orang yang belajar sama, dikira macam adik-beradik seguru lah. Jadi pada waktu tu mereka ni tinggal dalam kampung-kampung yang berbeza. Jadi waktu dia belajar tu dia masih belum kahwin, dia masih lagi bujang. Dan selepas kahwin, Tok Ali ni berpindah ke kampung lain. Okey, dia hiduplah dengan pilihan hati dia, berkahwin akhirnya, menghasilkan anak cucu semua. Okey. Jadi ceritanya pada waktu tu Tok Ali berumur lebih kurang 50-an. Pada satu malam, dia didatangi oleh seorang budak, lebih kurang lah dia kata, budak berumur 10-11 tahun macam tu. Waktu tu malam, bukan siang. Waktu tu malam, lebih kurang pukul 8 ke pukul 9 malam pada waktu tu. Tapi bila budak datang, dia sambutlah dengan baik lah kan. Jadi dia tanya, siapalah budak ni? Jadi budak ni perkenalkan diri. Nama budak ni adalah Osman. Dia ni adalah cucu kepada seorang lelaki. Bila dia sebut nama, Tok Ali terus tahu itu adalah kawan baik dia waktu mereka sama-sama belajar agama dulu. Jadi si Tok Ali ni tanyalah pada Osman, apa yang berlaku? Jadi Osman beritahu atuk dia dalam keadaan yang sakit dan dia minta untuk menjemput Tok Ali ke rumahnya. Pada waktu tu, benda yang paling pelik ialah Tok Ali tanya dengan Osman, macam mana Osman boleh tahu dekat sini rumah Tok Ali? Dan macam mana Osman boleh datang pada waktu tu seorang-seorang di umur 10-11 tahun? Kata Osman, dia ni sebenarnya cucu satu-satunya kepada kawan Tok Ali itu. Dan dia tak ada mak ayah. Dia daripada kecil dibela oleh kawan Tok Ali itu. Dan dia duduk dengan nenek dia. Jadi pada waktu tu dia sajalah satu-satunya yang boleh diharapkan. Tapi dia kata dengan Tok Ali, jangan risau. Atuk dia selalu ajar silat dan juga perkara-perkara agama. Jadi dia tak takut untuk berjalan malam. Cuma pada waktu tu yang kesiannya ialah si Osman ni datang ke kampung tu dengan berjalan kaki, bukan naik basikal. Jadi kesianlah pada waktu tu. Kesian dengan keadaannya. Meredah daripada siang sampai ke malam baru jumpa rumah Tok Ali. Itu pun dia tanya dengan ramai orang. Okey. Jadi Tok Ali fikir benda ni tak boleh nak dilewat-lewatkan. Dia diminta untuk datang mengubati kawannya. Dia tahu kawan dia dalam keadaan yang susah. Tok Ali kata, kalau Tok Ali kata lah, ikut ceritanya, Tok Ali dengan orang yang sakit tu, ilmu yang sakit tu lagi tinggi. Tok Ali ni macam yang biasa-biasanya lah. Tapi bila diminta untuk Tok Ali yang datang mengubat, jadi benda tu perkara serius. Itu bukan main-main. Okey. Jadi pada waktu tu Tok Ali pun kata, selepas isyak kita akan bertolak. Tok Ali ni ada basikal. Dia ada basikal dan okeylah, dia kata kehidupan dia bagus je.
Jadi pada lepas isyak, balik daripada sembahyang isyak dekat surau yang berdekatan, dia pun cakap dengan budak ni, dia kata jom kita sama-sama pergi balik ke rumah kamu supaya nanti kita ubat, tengok apa yang atuk boleh bantu atuk kamu. Jadi budak ni rasa gembira lah. Dia kata dia rasa bersyukur sangat Tok Ali nak tolong dia. Jadi Tok Ali tahu budak ni memang cakap betul-betul. Dia tak cakap tipu-tipu. Dia bukannya benda-benda yang menakutkan lah. Jadi selepas isyak, Tok Ali ni pun bergeraklah daripada rumahnya naik basikal nak menghala ke kampung yang bukan kampung sebelah tapi kampung yang agak jauh juga daripada kampung mereka. Jadi bergeraklah dia lebih kurang pukul 10 malam pada waktu tu. Dia perlu datang pada malam tu juga. Jadi pada waktu tu yang si budak ni membonceng dekat belakang. Okey, yang Tok Ali ni bawa basikal. Bergerak dia orang berdua ni daripada kampung tu. Jadi bila keluar daripada kampung Tok Ali tu nak menghala ke kampung budak ni, memang dia tahu kampung tu kedudukan di mana. Cuma dia tak tahu rumah kawan dia dekat mana. Mujurlah cucu dia ada kan. Jadi bila dia keluar daripada kampung, dia akan melalui beberapa buah kampung dan akhirnya akan masuk dekat dalam kampung yang dimaksudkan. Dekat jalan nak masuk kampung yang dimaksudkan sebenarnya agak ke dalam sikit. Dia bukan yang keluar-luar kampung yang ada dekat pinggir jalan. Dia ada kampung ke dalam sikit. Pak Tok Ali memang tahu kampung tu. Jadi ujiannya waktu dia masuk dekat dalam kampung tu bermula daripada pintu masuk kampung. Kampung tu memang tak beramai orang dan pada waktu tu lebih kurang ada 10 ke 20 rumah saja yang ada dalam kawasan tu. Jadi agak seram jugalah kalau berjalan pada waktu malam. Jadi pada waktu dia masuk dekat dalam pintu kampung tu, ujian pertama yang Tok Ali kena pada waktu tu. Waktu dia masuk, dia tak jumpa jalan. Beberapa kali dia pusing tempat yang sama. Mula-mula Tok Ali ingatkan itu disebabkan oleh dia tak biasa dengan jalan kampung. Tapi bila budak ni tadi tegur, Tok dia kata, Tok dah berjalan dekat tempat yang sama ni banyak kali. Atuk tahu jalan ke tidak? Pada waktu tu, barulah Tok Ali perasan yang dia ni dah tersalah jalan. Jadi dia pun apa lagi? Baca apa-apa yang patut. Walaupun dia baca, tapi tetap juga tak jumpa jalan keluar. Sehingga kan dia terpaksa berhenti dan juga baca selawat Nabi sebanyak 7 kali ceritanya. Dan juga baca beberapa potong ayat, minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Akhirnya dijumpakan jalan yang betul. Bawa masuk ke dalam kampung. Jadi mereka teruskan perjalanan sampailah dekat satu kawasan selekoh. Yang mana selekoh tu, dia punya hawa lain macam. Macam ada perkampungan daripada orang alam sebelah ada dekat situ. Sebagai orang yang biasa dengan ruqyah, Tok Ali memang boleh tahu bakal akan ada dugaan. Jadi dia masuk dekat selekoh tu, tiba-tiba dia nampak orang tua. Orang tua tu tengah bawa bakul dan dalam bakul tu penuh dengan buah, tapi buahnya asyik berjatuh berceceran. Jadi pada waktu tu, Tok Ali ambil keputusan untuk tak hiraukan perempuan yang sedang bawa bakul buah tu. Ini tengah malam Ni bukan siang ni. Jadi Tok Ali teruskan perjalanan. Waktu dia teruskan perjalanan, dia melintas depan perempuan tua tu. Dia buat tak tahu je. Dia tahu dengan perempuan tua tu bukan manusia, dia kata. Memang mana ada perempuan tua dengan bokok 3, bawa bakul yang penuh dengan buah, dengan kudrat yang waktu tu. Jadi mustahil itu adalah manusia. Dia tahu tu jelmaan. Jadi dia teruskan perjalanan. Dia buat tak tahu dengan perempuan tu. Tapi selepas dia teruskan perjalanan, lebih kurang 5 ke 10 minit selepas dia berjalan naik basikal dengan agak perlahannya, dia jumpa dengan perempuan tu lagi, masih lagi bongkok 3 dengan bawa bakul yang penuh dengan buah. Tapi kali ini dia ambil keputusan tak nak hiraukan juga. Dia nak terus membantu kawan dia. Sebab dalam ikut perasaan dia, kalau tak cepat dibantu, kawan dia akan mengalami sakit yang lagi teruk daripada tu. Jadi dia melintas dekat depan perempuan tua tu buat tak tahu. Tapi tiba-tiba perempuan tua tu menegur, kalau dah alim, kenapa tak nak tolong orang yang tua? Dia kata, kalau dah alim, kenapa tak tolong orang tua? Dia jawab macam tu. Terus Tok Ali berhenti. Tok Ali pandang belakang. Dia tengok orang tua tu masih lagi tengah mengutip buah-buah dia. Jadi Tok Ali minta si budak Osman yang tadi tunggu dekat basikal, dia pergi dekat orang tua tu, dia cakap macam ni, minta maaf lah, saya tadi tak perasan. Ni saya tolong nenek. Saya tolong nenek bawa buah. Nenek nak ke mana? Dia jawab apa? Nenek tak ke mana-mana. Nenek cuma nak kamu tolong nenek angkat buah saja. Jadi pada waktu tu Tok Ali tolong angkat, masuk dekat dalam bakul buah-buah tu. Adalah tak dinyatakanlah buah apa. Perjalanan diteruskan selepas dia tolong nenek tu, perjalanan diteruskan. Dah 2 kali ujian pada waktu tu. Satu dah sesat, satu lagi jumpa dengan orang tua. Jadi perjalanan diteruskan sampai dah dekat dengan rumah lah. Tak adalah jauh sangat daripada rumah. Dah dekat dengan rumah. Pada waktu tu, Tok Ali berhenti.
Sebabnya, dekat depan ada benda yang menghalangi. Kalau tengok daripada jauh, nampak macam ada kayu balak yang melintang jalan. Tapi Tok Ali biasa, yang melintang jalan tu adalah yang bungkus-bungkus tu. Lebih tepat lagi namanya gula-gula kan. Yang gula-gula tu, dia merentang. Jadi pada waktu tu, Tok Ali berhenti dulu. Sebab dia fikir, kalau dia teruskan, kalau benda tu tiba-tiba menyerang dia, kesian dengan budak Osman ni. Budak Osman ni masih kecil lagi. Okay. Jadi pada waktu tu, dia pun berhenti. Bacalah apa-apa potong ayat. Dan memang seperti yang dijangka, benda tu berdiri. Daripada dia baring, dia berdiri. Kain dia memang macam kain yang terlalu buruk, lusuh, tapi mukanya tak nampak. Macam kosong macam tu je, di kawasan muka. Jadi Tok Ali nampak benda tu memang memberi ancaman pada dia. Kalau dia teruskan perjalanan, silap-silap hari bulan, benda tu ikut dia. Sebab benda tu macam seolah-olah nak menghalang dia daripada jumpa kawan dia untuk dia ubati kawan dia. Jadi pada waktu tu dia berhenti, dia baca ruqyah. Apa yang terjadi pada waktu tu memang disaksikan oleh Osman. Okey, nanti abang cerita apa kaitan cerita dengan Osman. Jadi diceritakan pada Osman, Osman nampak benda yang berlaku. Jadi Tok Ali berhenti, dia baca dulu, dia baca ayat-ayat. Tapi benda tu daripada daripada baring, dia bangun, dia tak beralih. Jadi Tok Ali tanya, minta izin. Bukan minta izin, dia bagi tahu. Aku nak mengubat kawan aku, tolong jangan ganggu. Aku tak tahu apa yang kau nak. Dia kata, engkau makhluk Allah, aku pun makhluk Allah. Jadi bagi aku jalan. Jadi pada waktu tu, benda tu yang berdiri tu, dia tak bergerak pun ke tepi. Tok Ali perlahan-lahan kayu basikal dan lalu sebelah makhluk tu. Memang Tok Ali jangkakan, benda tu tak akan pergi dan benda tu akan ikut. Seperti yang Tok Ali jangka. Waktu basikal tu melintas sebelah makhluk tu, dan pada waktu tu juga, makhluk tu mengikuri basikal Tok Ali dalam keadaan terbang. Waktu tu juga Osman nampak yang benda tu memang kedudukan dia cukup dekat dengan mereka berdua yang sedang membawa basikal ni. Osman cuba untuk beranikan diri. Dia peluklah pinggang Tok Ali sebab dia kata dia takut sebagai seorang budak. Benda ni bukan biasa bagi dia. Jadi sepanjang perjalanan tu, benda tu tetap juga ada dekat belakang. Sampailah dekat satu kawasan yang mana benda tu hilang secara tiba-tiba. Itu pun Osman beritahu Tok Ali. Osman cakap, Tok, dia kata, benda yang ikut kita ni dah hilang, Tok. Jadi, Tok Ali cakap, Alhamdulillah, benda tu ikut kita untuk jadi ujian pada kita. Dan teruskan perjalanan. Okay. Teruskan perjalanan, sampailah dekat satu sempang. Yang mana sempang tu sepatutnya ada 3. Tapi pada waktu tu, hanya ada 2 sempang. Sepatutnya, salah satu sempang adalah sempang yang betul. Waktu tu, Tok Ali terpaksa minta pertolongan daripada Osman. Sebab Osman lebih tahu sempang dekat dalam kampung tu. Bila Osman turun daripada basikal, dia punyalah terkejut sebab dia kata, sempang sepatutnya ada 3. Tengah, kanan dan kiri. Tapi kenapa ada 2 sempang pada waktu tu? Jadi Tok Ali kata, cuba dulu Osman tengokkan. Atuk dah tak nampak dah. Dia kata, atuk dah malam ni dah susah nak nampak. Lagipun Osman berasal daripada kampung ni. Jadi, kalau mana tahu kalau Osman tahu, Osman turun daripada basikal, dia dah keliru sebab dia ada 3 sempang. Last kali, apa yang Osman buat, Osman menjerit. Di sempang pertama, Osman masuk dalam sempang pertama, dia menjerit. Dan di sempang kedua, Osman masuk dalam sempang kedua, Osman menjerit juga. Dan selepas tu, dia cakap dengan Tok Ali, ambil yang ke kiri, Tok, dia kata. Pada waktu tu, Tok Ali pelik. Macam mana kau boleh tahu, Osman? Yang kiri dia adalah jalan yang betul. Osman cakap macam ni. Sebenarnya, dalam 3 sempang tu, di depan sempang tu, ada satu pokok, dia kata. Pokok tu macam berdiri dekat tengah-tengah jalan, dia kata. Jadi, dia kata, kalau saya jerit, kalau jeritan saya tu bergema, maksudnya, tak ada pokok dekat tengah jalan tu. Tapi, itu yang terjadi dekat sempang kanan. Dekat sempang kiri, bila saya jerit tu, bunyi gema tu tak ada. Macam seolah-olah pokok tu ada. Saya agak-agak aja tu. Jadi pada waktu tu Tok Ali cakap, kita ikhtiar. Kita baca bismillah, kita baca selawat Nabi, kita teruskan perjalanan. Mereka ambil sempang ke kiri. Dan akhirnya, mereka sampai dekat depan rumah atuk kepada Osman. Dan pada tak berlengah-lengah pada waktu tu, Tok Ali pun naik ke rumah sahabat baik dia yang tengah terlantar sakit. Bila sampai dekat rumah yang terlantar sakit tu, dia punyalah terkejut sebab dia tengok rupanya sahabat dia tak sakit. Pada waktu tu, Osman terkejut. Bila Tok Ali pandang Osman
Osman berani bersumpah. Dia kata atuk dia sakit. Pada waktu tu juga, isteri kepada kawan dia pun beritahu benda yang sama. Dia kata suami saya sakit. Tapi pada apa yang nampak di depan mata Tok Ali, kawan dia langsung tak sakit. Menyambut dia dalam keadaan yang baik. Ajak dia berborak. Siap minta si isteri ni buatkan air. Lepas tu si isteri ni tanya, bukan abang dah sakit berhari-hari? Terjadi sedikit pergaduhan dekat situ. Osman pun rasa pelik juga dengan keadaan atuk dia. Baik. Jadi pada waktu tu, kawan kepada Tok Ali tu beritahu, sebenarnya aku tak sakit. Aku sengaja buat sakit sebab aku nak panggil sahabat aku datang. Pada waktu tu mereka semua rasa lega. Osman rasa lega, isteri rasa lega, Tok Ali tak rasa lega. Sebab Tok Ali yakin sebenarnya kawan dia tengah sakit. Tapi ada sesuatu yang mengambil alih badan kawan dia untuk buat seperti tak sakit. Supaya Tok Ali tak buat apa-apa bacaan ruqyah. Kedatangan Tok Ali memang disambut dengan air, dengan cokodok pisang, dimasak oleh isteri sahabat dia tadi. Dan mereka ni berborak cerita-cerita lama. Okay. Sedang-sedang berborak, Tok Ali sebenarnya pasang beberapa perangkap. Yang mana perangkap tu, kalau yang dalam badan tu bukan sahabat dia, pasti tak akan tahu. Contohnya, mandi dekat sungai. Sungai apa namanya? Lepas tu makanan kegemaran. Apa benda? Lepas tu bagaimana peristiwa-peristiwa sewaktu mereka belajar sama. Dan selepas berborak, barulah Tok Ali memang boleh nyatakan orang yang berborak depan dia ni bukan sahabat dia. Jadi pada waktu tu, dia minta isteri kepada sahabat dia ni bawa air. Dia minta Osman untuk cari beberapa helai daun sirih dekat luar rumah. Sebab Tok Ali sebab tu sampai dia nampak ada beberapa daun sirih. Jadi pada waktu tu si kawan ni tadi tanya, kenapa nak kena buat daun sirih? Ada ambil daun sirih, ambil air. Aku sihat, dia kata. Aku tak sakit, dia kata. Tapi Tok Ali bagi tahu, memang aku tahu kau sihat. Tapi aku sengaja nak bagi kau lebih sihat, dia kata. Jadi pada waktu tu si isteri bawa air. Lepas tu si Osman ni tadi bawa beberapa helai daun sirih. Daun sirih tu direndam dalam air, dibacalah apa-apa yang patut. Dan daun sirih tu dia ambil, dilekatkan dekat badan sahabat dia. Pada waktu tu, sewaktu daun tu nak dilekatkan di badan sahabat dia langsung tak bergerak. Malah diganti dengan suara ketawa yang kuat. Sewaktu tu. Jadi sewaktu Tok Ali nak lekatkan badan, si sahabat ni tadi tergelak besar. Macam seolah-olah dia dah cuba untuk menipu Tok Ali, tapi gagal. Jadi dia tak marah, dia cuma lekatkan. Selepas dilekatkan selama beberapa ketika, si sahabat tu beritahu apa? Nanti, dia kata, satu masa nanti aku akan datang. Tapi kali ini aku akan datang pada engkau, bukan melalui kawan kau. Kau jaga-jaga, dia kata. Aku sengaja nak uji kau sebenarnya. Jadi selepas tu kawan dia pun pengsan. Lepas beberapa ketika, dah sarut muka dengan air, kawan dia sihat balik. Maksudnya sedar. Lepas tu ditanyalah apa yang berlaku. Si isteri cerita, dah 2-3 hari suaminya sakit. Si Osman pun bercerita, atuk dah memang tak boleh bangun selepas Osman dengan atuk balik daripada kebun. Pada waktu tu, si kawan ni tadi terkejut gila. Sebabnya Tok Ali ada dekat depan. Dia tak sangka kawan dia boleh datang untuk mengubat dia. Jadi macam mana Osman boleh tahu kena jemput Tok Ali? Sebab sebelum kejadian tu berlaku, si sahabat ni tadi tengah berpesan pada si cucu ni tadi. Dia kata, kalau apa-apa terjadi pada atuk, cari kawan atuk yang namanya Ali. Duduk dekat kampung sekian. Kau cari dia. Jadi, sebab apa? Sebab Tok Ali lah antara orang yang di dalam guru mereka dulu, Tok Ali kurang ilmunya. Tapi dikenali sebagai orang yang mustajab doanya. Sebab katanya Tok Ali mempunyai hati yang tulus, yang ikhlas. Jadi diminta cucunya, Osman, kalau apa-apa jadi dekat atuk, kau cari orang nama Ali. Atuk rasa tak sedap hati, atuk rasa macam atuk nak kena sihir. Jadi bila atuk dia tombang 3 hari lepas tu, Osman pergi cari Tok Ali. Itu pun puas dia bertanya dengan orang. Di umur 10 tahun, dia nak cari orang tu bukan senang. Jadi akhirnya kawannya selamat. Cuma bila balik daripada rumah tu, berubat tu, sorang-sorang, sampai dekat rumah, Tok Ali sakit. Tok Ali sakit dalam beberapa bulan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Cerita ini disampaikan turun-temurun. Osman ceritakan cerita ni kepada keluarga, ahli keluarga Tok Ali. Dan cerita ni disampaikan bagaimana
perjalanan Tok Ali untuk mengubati sahabat baik dia dan dia diganggu. Macam-macam perkara. Dan kalau salah satu ujian tu gagal, ia akan menyebabkan si kawan ni tadi akan kehilangan nyawa. Siapa yang membuat benda ni? Tak ada siapa yang tahu. Tapi berdasarkan apa yang daripada cerita Osman, dia berasal daripada, sihir-sihir ni berasal daripada orang yang mereka kenal. Maksudnya, Tok Ali kenal dan juga atuk dia kenal. Orang tu sengaja hantarkan sihir untuk menguji pada masa yang sama membenci mereka berdua. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Naila, berlaku pada tahun 2018 sewaktu dia masih lagi sekolah rendah. Kalau tak silap abang, umurnya baru 10 tahun di waktu itu. Dan dia berlaku permulaannya di tengah-tengah Kuala Lumpur. Ceritanya, pada hari kejadian, mereka sebenarnya satu keluarga bercadang untuk makan dekat satu restoran. Jadi, lepas maghrib, ramai-ramailah bertolak ke restoran terbabit. Jadi restoran tu adalah restoran yang agak mahal juga. Disebabkan itu, restoran ini ada parkingnya sendiri. Yang mana parkingnya memang hanya orang makan dekat situ sahaja yang boleh parking. Nak jadi cerita, mereka ni pun bila sampai dekat situ, parkinglah dekat tempat parking yang disediakan. Jadi bila dah sampai, kata Naila, dia dengan adik-beradik dia cepat-cepat turun daripada kereta. Begitu juga dengan mak dan ayah. Jadi mereka ni semua berlari ke arah pintu masuk restoran. Okey. Jadi, sewaktu sampai dekat pintu masuk restoran tu, Naila baru perasan ayahnya tak ada. Jadi ada dekat situ adalah mak dia dengan adik-beradik je. Jadi mak minta supaya Naila pergilah tengok ayah dia. Mana tahu ayah dia pergi semula ke kereta untuk ambil sesuatu barang yang tertinggal. Okay. Jadi Naila ni pun atas arahan mak dia, dia pun pergilah semula ke tempat parking yang terletak sebelah daripada restoran tu. Jadi bila sampai dekat tempat parking, dia nampak Naila tengah bercakap dengan ayah tengah bercakap dengan seseorang. Dan waktu tu ada satu kejanggalan berlaku, iaitu si lelaki yang tengah bercakap dengan si ayah ni, dia hembuskan rokok, asap rokok yang dia tengah hisap. Ayah tengah bercakap dengan dia, dah dia hembuskan rokok. Jadi pada waktu tu Naila nampak ayah keluarkan wallet dan keluarkan sejumlah duit kepada lelaki tu. Jadi selepas perkara tu berlaku, si ayah ni pun baliklah maksudnya teruslah berjalan ke arah Naila. Naila tanya kenapa dengan orang tu. Jadi ayah cakap orang tu minta parking. Pada masa yang sama, dia tu orang susah, minta dibantu. Okey. Jadi mereka ni pun masuklah ke dalam restoran. Mak pun bertanyalah dengan ayah apa yang berlaku. Ayah pun bercerita seperti yang diceritakan kepada Naila. Jadi pada waktu tu mereka pun makanlah, tempahlah makanan yang mereka memang nak makan pada waktu tu. Habis makan lebih kurang 2 jam, 1 jam lebih daripada mula-mula dia orang sampai tu. Sampailah masanya untuk pergi bayar. Jadi pada waktu tu ayah ni pun ambil wallet dia, berjalan ke arah kaunter. Jadi bila sampai dekat kaunter, ayah ni pun buatlah pembayaran. Okey. Lepas habis bayar, ayah datang semula ke meja. Mak tanya, berapa semua sekali bayaran? Ayah cakap bayaran semua sekali lebih kurang 100 lebih. Tapi dia kata dia terpaksa pakai kad kredit. Jadi pada waktu tu mak pelik. Jadi dalam kereta berlaku sedikit pergaduhan. Okey. Gaduhnya ialah rupanya untuk malam itu punya perbelanjaan, mak yang keluar duit. Sebab mak pun kerja, kata Naila. Mak yang nak belanja. Jadi, mak dah siap-siap bagi duit pada ayah. Dia letakkan duit RM300 dekat dalam ayah punya wallet. Okay. Tapi, yang mak jadi marah, mana perginya 300 tu? Kenapa terpaksa gunakan kad kredit? Jadi berlakulah sedikit salah faham dalam kereta tu. Ayah kata dia bagi duit tu kepada orang tadi yang dia jumpa dekat kereta sebab orang tu susah. Dia kata orang tu nak beli susu, orang tu nak beli barang-barang kegunaan harian. Jadi pada waktu tu ayah rasa simpati, ayah pun bagilah 300 yang telah diletakkan oleh si emak ni tadi dekat dalam wallet. Jadi dalam kereta sepanjang perjalanan balik tu agak tegang-tegang jugalah keadaannya. Ayah macam tak menerima yang mak marah sebab
Kenapa duit tu dibagi kepada orang? Kalau bagi setakat 100 boleh, 50 boleh. Ini kenapa kena perlu habiskan sampai RM300 untuk bagi pada orang yang kita tak kenal? Mak cakap macam tu. Sebab kita nak pergi makan dekat tempat yang agak mahal juga. Mojo ada kad kredit. Kalau tak ada kad kredit, nak bayar pakai apa? Jadi pada waktu tu mak marah. Ayah diam aja. Macam tak setuju dengan apa pandangan mak. Jadi dia ni pun sampailah dekat rumah. Bila sampai dekat rumah, macam biasa kehidupan esok pagi semua bangun ni pergi kerja, pergi sekolah semua ni. Dipendek cerita pada petang tu. Jadi sejak daripada balik daripada restoran tu, mak dengan ayah tak banyak cakap. Mak banyak kali cuba untuk bercakap dengan ayah. Ayah seolah-olah macam merajuk dengan mak. Dia tak nak cakap banyak-banyak. Bila mak ajak berborak, ayah akan pergi ke tempat lain. Jadi, sepanjang daripada malam sampai ke siangnya, dia akan jadi tegang, tak kena tegangnya. Jadi, pada waktu tu Naila pun tak berani nak masuk campur sebab itu adalah urusan mak dengan ayah, bukan urusan dia. Sebagai seorang anak, dia kata apa yang perlu dia buat adalah jalankan tanggungjawab sebagai anak. Kalau perlu diminta tolong, dia minta tolong. Jadi, dipendekkan cerita. Pada satu hari, ayah pernah pesan pada Naila dan adik-beradik yang lain. Dia kata dia nak pergi kerja. Pada waktu tu hujung minggu, mak ada dekat rumah. Jadi dia pesan, dia kata ini ada satu sampul surat. Dia kata kalau kawan ayah datang, bagi sampul surat tu pada kawan ayah. Jadi pada waktu tu memang dapatlah mesejnya. Kalau ayah ada kawan nak datang, nanti bagi duit. Naila dengan adik-beradik dia simpan benda tu. Dia tak beritahu pada mak sebab permintaan ayah jangan dia beritahu pada mak. Jadi ayah pun pergilah kerja. Pergi kerja hujung minggu lah. Sabtu adalah kerja tambahan sikit. Lebih kurang pukul 2 tengah hari masa waktu tu, tiba-tiba ada orang bagi salam. Jadi, Naila ni pun cepat-cepatlah pergi dekat pintu. Bila tengok dekat pintu, Naila nampak macam dia kenal dengan orang yang ada dekat pintu pagar tu. Macam orang yang pernah dia jumpa. Tapi dia tak jawab salam. Beberapa kali juga orang tu bagi salam. Tapi Naila tak jawab salam dan Naila tak buka pintu dan Naila tak beritahu pada mak dia. Naila sebenarnya, dia terlupa dengan envelope yang ataupun sampul yang ayah dia suruh bagi. Dia terlupa benda tu. Dia fikirkan yang akan datang adalah kawan ayah dia, yang mana kebanyakan daripada kawan ayah dia kenal. Tapi yang datang pada waktu tu dia tak kenal. Cuma dia pernah nampak orang tu bercakap dengan ayah dekat tempat parking, dekat restoran beberapa hari yang lepas. Jadi dia pun tak pun menjawab salam dan tak pun buka pintu. Tiba-tiba orang yang ada dekat depan rumah jadi agresif. Dia pergi terajang pintu gate tu. Dengan tu dia maki hamun keluarga ni, menyebabkan si Naila ni jadi ketakutan. Disebabkan dia terajang pintu gate depan tu agak kuat, menyebabkan mak pun perasan yang ada orang datang. Jadi mak bergegas ke depan. Jadi mak pun bertanya, ada siapa? Kenapa tiba-tiba tendang pagar kami? Jadi dia kata, aku suami kau mana? Dia tanya. Jadi pada waktu tu mak cakaplah, suami saya pergi kerja dia. Ni ada apa masalahnya? Dia kata. Lepas tu dia jawab, ada tak dia pesan apa-apa? Dia kata. Tadi mak tak tahu hujung pangkal. Mak cakaplah tak ada. Jadi pada waktu tu Naila teringat apa yang dipesankan oleh ayah kepada dia. Jadi dia pun cakap dengan mak, mak sebenarnya tadi ayah ada pesan begini. Jadi mak pun terus ambil sampul surat tu. Dia tengok dalam tu ada sekebat duit RM50. Memang banyak. Kalau dikira-kira sampai RM1,000. Kalau tengok daripada dia punya ketebalan dia. Jadi pada waktu tu mak marah, mak tanya dengan Naila, mak tanyalah dengan kenapa duit tu ayah bagi kepada Naila dan kenapa minta Naila bagi kepada orang, dia kata. Jadi Naila cerita Naila tak tahu apa hujung pangkalnya, itu je pesan ayah dan ayah kata jangan beritahu mak. Jadi pada waktu tu orang yang ada dekat depan rumah tu masih lagi mengamuk-ngamuk, minta, dia kata nak jumpa dengan suami kepada ayah kepada Naila. Tapi mak tetap juga bagi alasan. Disebabkan lelaki tu begitu agresif, ada dekat depan pintu pagar, menyebabkan mak mengugut. Kalau dia tak pergi daripada situ, mak nak buat panggilan polis. Akhirnya dia pun pergi. Jadi tak lama lepas tu, petang tu ayah balik. Bila ayah balik, dia jadi gaduh besar dengan mak. Mak persoalkan kenapa nak kena bagi duit kepada orang, sedangkan kita ni pun hidup secukupnya. Ayah kata dia dah janji dengan kawan tu. Jadi mak tanya, jumpa kawan tu kat mana? Ayah jawab, jumpa dekat tempat parking kereta.
Jadi mak tahulah orang yang samalah kan yang memberikan, yang ayah berikan duit. Yang sebelum tu diberikan 300 dan sekarang nak ribuan pula daripada ayah. Jadi pada waktu tu jadi pertengkaran. Ayah tuduh mak kedekut. Mak tuduh ayah, yelah ni kena sihir ni, ni memang tak kena ni. Jadi bergaduhlah waktu tu. Naila yang pada waktu tu berumur 10 tahun sebagai anak yang sulung, dia rasa macam serba salah sangat sebabkan dia tak bagi envelope tu, surat tu kepada kawan ayah, menyebabkan mak ayah bergaduh. Jadi dalam keadaan nangis-nangis, pada selepas semuanya reda, Naila ni pun pergilah jumpa dengan mak. Dia minta maaf disebabkan dia, mak ayah jadi gaduh. Mak dia cakap benda ni sebenarnya bukan salah Naila, tapi salah ayah dia, dan sebenarnya bukan salah ayah dia pun. Ini semua salah faham. Jangan risau, dia kata Naila doakan supaya mak ayah boleh selesaikan masalah ni. Dan pada waktu tu mak bercakap dengan Laila, dia nak bawa ayah pergi jumpa dengan orang yang pandai. Maksudnya orang-orang yang tahu tentang sihir. Jadi hari pun berlalu macam tu aja. Okey, selang 2-3 hari lepas tu terjadi lagi satu pergaduhan. Berpuncanya daripada waktu mereka ramai-ramai nak keluar pergi membeli belah dekat pasar raya. Waktu tu bila mak macam biasa, mak ayah petang pada waktu tu, semua balik kerja, balik sekolah. Jadi petang pada waktu tu pergi ke pasar raya untuk berbelanja. Macam biasalah, belanja harian agak besarlah jumlahnya. Jadi masukkanlah semua barang-barang dekat dalam troli. Pada waktu tu muka ayah dah pucat, muka ayah dah lain macam, dia kata. Jadi dia orang pun macam biasalah, pergi dah habis ambil tu, nak tolaklah troli tu dekat kaunter. Okey, menjadi kebiasaan untuk barang-barang dapur, apa pun perbelanjaan memang ayah yang akan keluarkan duit. Jadi pada waktu tu dekat kaunter, waktu nak bayar, ayah buat pengakuan dia dah tak ada duit. Benda tu jadi isu besar dekat kaunter. Muka mak berubah. Soalannya mak tanya, mana duit abang pergi? Ayah jawab senang, abang sedekahkan. Ahli syurga ayah kau. Abang sedekahkan. Mak pada waktu tu memang merah pada muka, mak kena keluarkan duit mak. Naila tahu mak bukan seorang yang kedekut, mak seorang yang baik, dan kalau ayah tak ada duit pasti mak akan bantu. Cuma bila alasannya duit ayah yang sepatutnya digunakan untuk beli barang dapur, ayah gunakan untuk sedekah. Dan lebih parah lagi, bila mak tanya sedekah pada siapa, dia kata saya tak nak jawab, nanti awak marah. Jadi bila mak desak dekat kaunter, dekat beratur tu, tengah nak bayar tu, ayah mengaku ayah bagi kepada orang yang dia jumpa dekat parking kereta. Mak berdesing telinga, mak cakap apa? Tak boleh jadi. Balik ni terus kita kena jumpa dengan pakcik saya. Okey. Mak dia ada seorang pakcik. Pakcik dia ni memang orang alim lah, yang tahu tentang ruqyah-ruqyah tu semua. Okey. Jadi ayah pada waktu tu tak membantah. Ayah diam je. Ayah pun ikutlah. Kita dah shopping-shopping semua. Pergilah rumah pakcik mak ni yang kedudukannya agak jauh jugalah, terletak di luar daripada Kuala Lumpur. Okey. Jadi pergilah jumpa si pakcik ni tadi. Sampai dekat rumah pakcik tu terkejutlah, tiba-tiba tak ada aral, tak ada apa, tak ada telefon. Kenapa tiba-tiba datang? Jadi pada waktu tu mak ni memang rapat dengan pakcik dia. Mak bila naik rumah, mak terus peluk makcik dia, iaitu tok saudara kepada Naila. Dia terus peluk makcik dia, lepas tu dia nangis-nangis, dia ceritakan segalanya. Pakcik dia cakap apa? Mungkin kau ni dah terkena sihir agaknya. Jadi bila dah kena macam tu, si pakcik ni cakap tak apa, kita boleh ubatkan, benda ni belum terlalu parah. Yang Naila pelik ialah waktu tu ayah macam orang dungu. Ayah ikut aja, ayah tak membantah. Ayah macam lembu dicucuk hidung. Jadi bila pakcik ni minta ayah duduk dekat atas sejadah sebagai sebahagian daripada proses berubat, ayah ikut aja. Lepas tu pakcik ni pun ambil lah beberapa air tu semua, dia baca, dia pegang kepala ayah, dia baca. Bila dia mulakan bacaan, ayah berubah. Muka ayah yang putih orangnya berubah jadi merah, lepas tu jadi hitam. Pada waktu tu Naila nampak dia terkejut gila. Sebab ayah tak pernah jadi macam tu. Ayah muka dia merekod-rekod macam seolah-olah macam ada benda nak keluar daripada muka. Daripada merah jadi gelap kulit ayah dia. Dan pada waktu tu dia dah mula mengerang-ngerang. Dia tak menjerit, dia mula mengerang-ngerang macam seolah-olah menahan kesakitan. Dan si atuk ni tadi, tok saudara Naila ni tetap juga teruskan bacaan. Tiba-tiba si ayah ni tadi muntah. Nak muntah. Sempat jugalah ambil baldi semua. Jadi dia muntah. Sekali dia muntah tu semua muntah angin. Yang Naila
pelik waktu dia muntah angin tu, muntah bening kita tak nampak. Waktu dia muntah tu yang keluar adalah macam asap tapi warna hitam. Berkepul-kepul keluar daripada hidung dengan mulut ayah. Lepas tu disertai dengan yelah segala mukus-mukusnya, lendir-lendirnya semua keluarlah, termasuk dengan macam asap-asap hitam keluar daripada ayah. Ayah terbatuk-batuk dan beberapa kali. Lepas tu barulah ayah tenang. Ya, bila tenang, barulah tok saudara tu ceritakan sebenarnya ayah ni terkena sihir untuk daripada seseorang untuk peras ugut. Benda ni boleh terjadi pada sesiapa tanpa ada halangan. Dia boleh terjadi pada sesiapa. Jadi atuk saudara tu beritahu mujur ayah ni cepat dibawa kepada dia. Kalau lambat, mungkin orang yang hantarkan sihir tu memang peras ugut lain. Maksudnya apapun jumlah duit yang diminta dekat ayah pasti akan bagi. Tapi mujurlah pada waktu tu ayah dengan mak akaunnya berbeza. Jadi mak ada duit mak, ayah ada duit ayah. Jadi dalam masa 2 bulan dalam masa 2 bulan tempoh tu, memang mak lah yang banyak membantu keluarga. Tapi mak tak pernah merungut, mak gembira dengan sebab keadaan ayah pulih seperti sedia kala. Disebabkan peristiwa tu, ayah jadi fobia setiap kali pergi ke tempat parking. Mak faham perasaan ayah. Jadi bila mereka nak turun daripada tempat parking, wa'ema dekat dalam pasar raya pun mereka akan turun sama-sama. Mereka tak akan tinggalkan ayah dulu. Takut nanti kalau ayah ditinggalkan atau siapa ditinggalkan, mereka akan jadi menghadapi perkara yang sama. Jadi ini adalah menjadi iktibar dan pengajaran untuk semua. Bagus kan? Abang tak pernah dapat cerita macam ni. Rupanya dia terkena sihir. Mujur dah ada orang yang boleh mengubat. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang abang nak sampaikan untuk dijadikan kenang-kenangan. Ucapan yang pertama datangnya daripada nama nickname-nya IAI. Dia nak sampaikan ucapan ulang tahun perkahwinan. Selamat ulang tahun perkahwinan buat dirinya bersama isterinya merangkap girlfriend-nya yang ke-21 ulang tahun perkahwinannya, yang mana tarikhnya jatuh pada 20 hari bulan 8, dengan ucapan terima kasih atas segala kasih sayang dan penghormatan manja bersama abang selama 21 tahun ini. Daripada pihak JSPN mengucapkan, semoga perkahwinan ini kekal hingga ke syurga, sakinah, mawadah, warahmah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada Zamri Cik Din. Nak sampaikan ucapan selamat hari lahir buat isteri tersayang, iaitu Puan Fatin Khairunisa binti Muhammad, yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 19 hari bulan 8, dengan ucapan semoga ayang panjang umur dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Daripada JSPL mengucapkan selamat hari lahir buat Puan Fatin Khairunisa binti Muhammad. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan bahagia melayari perkahwinan bersama Encik Zamri Cik Din. Sakinah, mawadah, warahmah dan selamat hari lahir. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, mana hantunya?